Kenapa banyak kilang yang tutup? Ini soalan menarik. Ya. Patutkah kita risau bila ada kilang tutup? Bayangkan, satu row kedai, ada kedai runcit lama, 30 tahun tak tutup. Ada kedai buka setahun, lepas tu dia tutup. Soalan paling penting bukan kenapa kedai itu tutup, tapi ada kedai baru buka ganti ke tidak? Kalau ada, maksudnya kawasan itu masih hidup. Samalah juga dengan kilang. April tahun lepas, kilang Tayar Continental di Kedah ditutup. Adakah ini sebab ekonomi negeri Kedah tak bagus? Kerajaan negeri jawab ini tak ada kaitan dengan kerajaan negeri. Bila tutup ni memang cepat je kerajaan negeri kata tak ada kaitan. Pasal apa setengah kilang tu tutup? Ada banyak sebab. Antaranya, pertama, kos pengeluaran dah naik terlalu tinggi. Dulu Malaysia banyak guna buruh yang murah. Tapi sekarang buruh asing pun dah mahal. Kalau kita masih nak fokus tarik industri kos rendah, kita akan kalah dengan negara lain dengan kos buruh yang jauh lebih murah. Sebab itu kita sasarkan pelaburan bernilai tinggi macam semikonduktor dan aero angkasa. Kita dah tak nak tarik industri kos rendah. Bila kita tarik industri teknologi tinggi, gaji rakyat pun insya-Allah akan tinggi. Kalau syarikat cari buruh murah, memang dia akan pindah. Itu bukan tandanya negara gagal. Itu tandanya negara kita nak naikkan taraf industri tempatan. Kedua, prestasi syarikat merosot. Tak semua syarikat akan untung selamanya. Ada syarikat yang untung hari ini, tahun depan mungkin bankrupt. Macam kedai makan viral. Hari ini mungkin ramai orang yang beratur berjam-jam nak beli cheese leleh ya, sampai boleh buka cawangan seluruh negara. Tapi tahun depan mungkin tak ada orang langsung nak beli produk dia sampailah kena gulung tikar. Mungkin sebab kualiti tak boleh maintain. Mungkin sebab pengurusan kewangan hancur. Ataupun mungkin sebab orang dah beralih kepada produk viral yang lain. Ini perkara biasa dalam bisnes. Ini bukan pasal ekonomi tempatan runtuh. Ketiga, dunia dah berubah. Dulu, ingat tak, orang pakai VCD. Sekarang, semua dah streaming. Ada nampak tak orang yang jual VCD haram kat pasar malam sekarang? Ya, tak ada kan? Adakah itu tandanya pasar malam nak bankrupt? Tengoklah kilang mancis terakhir di Malaysia ini. Kalau dulu ada 1,000 pekerja, sekarang dah tinggal 30 pekerja. Sebab sekarang orang guna pemetik api, bukan lagi mancis. Ini bukan ekonomi jatuh. Produk itu saja yang tak relevan. Soalan paling penting, bila kilang lama tutup, ada pelaburan baru tak yang masuk menggantikan kilang ini? Jawapan ringkas. Ada dan makin banyak. 2023, 329 bilion ringgit pelaburan masuk. 2024, 378 bilion ringgit masuk. Ya, ni naik hampir 15%. 2025, 9 bulan pertama kita tarik 285 bilion ringgit pelaburan. Naik lebih 13% berbanding tahun sebelumnya. Maksudnya, kilang lama tu mungkin ada yang tutup, tapi lebih banyak pelaburan baru yang masuk untuk menggantikannya. Jadi janganlah bila kita tengok satu kilang tutup, terus kita kata ekonomi gagal. Ekonomi ni macam pasar malam. Ada gerai lama yang ditutup, ada gerai baru yang dibuka. Yang penting, mana yang lebih banyak, buka atau tutup. Kalau tengok prestasi pelaburan, lebih banyak yang buka. Dan sebab kita sasarkan pelaburan bernilai tinggi, ia bermakna lebih banyak kerja bergaji tinggi untuk anak tempatan kita. Itulah ekonomi rakyat yang sebenar.